بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Teman ini marilah kita menghayati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakr bin Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah bin Utsman ni keturunan Abu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taymi bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid Al-Qurashi At-Taymi radhiyallahu anhu. Qala nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghari wa hum ala ru'usina faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nazara tahta qadamai la absarna faqala ma zannuka ya Aba Bakr bisnaini Allahu salisuhuma muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan daripada Abu Bakar mengatakan, aku melihat ke kaki-kaki, aku melihat kepada kaki-kaki orang musyrikin ketika mana kami berada di dalam gua. Ketika mana kami iaitu Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berada di dalam gua. Wa hum ala ru'usina, sedangkan mereka berada tepat di atas kepala kami. Faqultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law anna ahadahum, kalaulah salah seorang daripada mereka nazara tahta qadamai, melihat di bawah kakinya, di bawah kedua kakinya, la absarna, nescaya mereka dapat melihat kami. Kata Abu Bakar. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah pendapatmu wahai Abu Bakar tentang dua orang ini? Allah adalah yang ketiga di antara mereka. Nabi SAW ini Abu Bakar yakin bahawa walaupun mereka hanya dua orang, keamanan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala lebih kuat daripada jumlah musuh yang kelihatan. Ini kisah ni ketika mana Nabi nak berhijrah ke Madinah. Oleh kerana apabila orang Quraisy, apabila Nabi SAW menyampaikan dakwah Islam, Nabi ajak orang kepada Islam, ada orang yang ikut, sikit sajalah orang yang ikut, dan ada beramai yang menentang, melawan dakwah Nabi SAW dan menyakiti Nabi SAW, menyakiti dengan perkataan, menyakiti dengan perbuatan. Antaranya pada masa permulaan dakwah Nabi SAW, Nabi mula berdakwah ketika mana Nabi mula berdakwah di atas Bukit Safa. Nabi naik atas Bukit Safa, Nabi tanya dulu, kamu percaya kau? Kamu percaya tak di belakang bukit ini ada tentera yang nak serang kamu? Lalu orang yang ada di hadapan Nabi SAW berkata, kami percaya.
Sebabmu seorang yang bercakap benar, yang tidak bercakap pelawak, daripada kecil sampai besar tidak bercakap pelawak. Kami percaya kepadamu wahai Muhammad. Lalu Nabi SAW bila orang kebur dia cakap benar, lalu Nabi pun menyampaikan dakwah. Nabi kata aku dilantik menjadi rasul. Allah Ta'ala lantik aku jadi rasul. Mana Allah Ta'ala suruh beritahu sesiapa yang mana Allah Ta'ala suruh beriman. Orang mana takutlah kepada azab Allah Ta'ala. Kalau orang tidak beriman, akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam neraka. Aku tak boleh tolong. Malaikat pun kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Abu Lahab ada pada masa itu. Abu Lahab kata kepada Nabi SAW, "Alihaza jama'atana." Adakah dengan sebab ini kamu himpunkan kami wahai Muhammad? Dengan sebab nak menyampaikan Islam, nak menyeru orang kepada Islam, nak kata orang yang tak masuk Islam akan masuk neraka, akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu lepas tu Abu Lahab suruh orang bersurah. Oleh kerana Abu Lahab ni bapa saudara Nabi, orang baik ikutlah Abu Lahab surat, maka surah neraka. Lalu bila Abu Lahab kata gitu kepada Nabi SAW, lalu Allah Ta'ala turunkan ayat kepada Nabi SAW, "Tabbat yada Abi Lahab." Binasalah dua tangan Abu Lahab. Lalu bila Allah Ta'ala turunkan ayat ni, sudah tentulah Abu Lahab tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala cok dah, Allah Ta'ala tetap dah Abu Lahab ni di kalangan ahli neraka, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Pada masa Nabi dakwah, orang kafir Quraisy menyakiti Nabi SAW dengan perkataan, mengatakan Nabi ahli sihir, Nabi ni ahli nujum. Mana Nabi Muhammad ni ambil daripada kata-kata orang zaman dulu, dia karang sendiri. Itu kata celaan kepada Nabi SAW. Lalu antaranya lagi ialah Abu Jahal. Mana pada zaman Nabi mula dakwah ni, orang pergi mengadu kepada Abu Talib. Mengadu kepada Abu Talib, suruh Abu Talib pujuk Nabi Muhammad SAW supaya berhenti daripada agama Allah, supaya berhenti berdakwah. Mana dakwah ni memecah belahkan orang, macam belah kat atas saudara dengan anak saudara, adik-beradik dengan adik dengan abang. Mana salah orang kafir Quraisy kabur kepada Abu Talib. Kalau Abu Talib menyampaikan apa yang dikatakan ucapan orang kafir Quraisy ni kepada Nabi SAW, mana Allah Ta'ala, orang kafir Quraisy suruh berhenti. Mana sebab agama ni memecah belah orang, suruh orang belah. Lalu Nabi memberi penegasan, "Law wada'a asy-syamsa fil yamini, law wudi'a asy-syamsa fil yamini wal qamara fil yasari ala an atruka hadzal amra la ma taraktu ala an atruka hadzal amra ma taraktu." Lalu Nabi kata, kalau diletakkan matahari di kananku dan bulan di kiriku, supaya aku meninggalkan urusan agama ini, nescaya aku tidak meninggalkan urusan agama ini. Ini penegasan Nabi SAW kepada Abu Talib. Lalu Abu Talib kata, aku bela, buatlah apa yang mu nak buat, dakwahlah ikut apa yang mu nak buat wahai Muhammad. Aku bela, aku memelihara, aku pertahankanmu. Kata Abu Talib, mana mau pertahankan anak saudara dia Muhammad, walaupun dia kafir, tapi dia mempertahankan Nabi SAW. Itu jasa Abu Talib kepada Nabi SAW. Lalu apabila kematian, apabila Abu Talib dah meninggal dunia dah, Abu Talib dah mati dah, mana ramailah orang yang menyeksa,
orang yang buat khianat kepada Nabi SAW. Ada bukan setakat buat khianat kepada Nabi, buat khianat kepada sebelum Nabi. Sebelum Abu Talib mati lagi, orang buat khianat kepada para sahabat yang masuk Islam. Antara sahabat yang diseksa oleh orang kafir Quraisy ialah Bilal bin Rabah diseksa oleh Umayyah bin Khalaf. Dulu dia seksa. Umayyah bin Khalaf seksa Bilal bin Rabah, letak Bilal bin Rabah di tengah di jemur tengah matahari, jemur dekat panah, lalu letak batu besar atas perut, suruh Bilal keluar daripada agama Islam. Lalu Bilal tetap mengatakan ahad, tidak mahu keluar daripada agama Islam, sehinggalah Abu Bilal bin Rabah dibebaskan oleh Abu Bakar beli Bilal bin Rabah, kemudian memerdekakan Bilal bin Rabah. Itu jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, kerja dia beli hamba, kemudian memerdekakan hamba yang diseksa oleh orang kafir. Kemudian antaranya Khabbab bin Al-Araq ni sahabat Nabi yang diseksa, diletakkan besi panah di atas belakang dia. Tak besi panah. Mana sahabat Nabi. Lalu dia mengadu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi kabar orang ramai dulu kena parut lagi. Nabi suruh bersabar. Orang ramai dulu kena gaji sehingga terbelah dua jasad. Orang ramai dulu Nabi kabar kepada Khabbab bin Al-Araq. Nabi suruh bersabar. Islam akan menang. Islam akan memerintah dunia. Mana Islam akan memerintah dunia. Kalau Islam memerintah, Nabi kabar dalam keadaan damai. Orang curi tak wani nak curi, orang tak wani nak curi, orang tak wani nak rampok. Tu Islam, bila Islam memerintah. Kemudian antara sahabat yang diseksa ialah Sumayyah dan Yasir diseksa oleh Abu Jahal menyeksa Sumayyah, suruh keluar daripada agama Islam. Yasir suruh keluar daripada agama Islam. Tapi Sumayyah dan Yasir tidak mahu keluar, tidak mahu berganjak daripada agama Allah Subhanahu wa taala, tetap teguh di atas agama Islam. Diugu nak bunuh, Abu Jahal ugu nak bunuh Sumayyah dan Yasir, tapi tidak, Sumayyah dan Yasir tak mahu keluar. Sehinggalah akhirnya Sumayyah dan Yasir dibunuh oleh Abu Jahal. Sumayyah dan Yasir ni orang yang pertama kali mati syahid di dalam agama Islam, Sumayyah dan Yasir. Kemudian Ammar, anak kepada Yasir, Ammar bin Yasir ni diugut oleh Abu Jahal. Kalau budak keluar daripada Islam, kalau budak hina Nabi SAW, kalau budak hina Muhammad, kata Abu Jahal, mu akan dibunuh, mu akan diseksa. Oleh kerana tidak tahan dengan seksaan Abu Jahal, Ammar bin Yasir terpaksa mengucapkan kalimah kufur, terpaksa menghina Nabi SAW. Lalu Abu Jahal pun membebaskan Ammar bin Yasir. Selepas dibebaskan, Ammar bin Yasir pun pergi gaduh kepada Nabi SAW tentang dia mengucap kalimah kufur, menghina Nabi SAW. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat kepada Nabi SAW, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, malaikat orang yang dipaksa dan hatinya tenang dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat yang diseksa pada permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada lagi Abdullah bin Mas'ud, Abu Zar Al-Ghifari daripada kabilah lain, daripada kabilah luar daripada Mekah. Jadi bila mana Abu Zar mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan di Mekah, Abu Zar bergegah pergi ke Mekah. Abu Zar bergegah pergi ke Mekah, masuk Islam, mengucap dua kalimah syahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi suruh sembunyi. Nabi kabar kepada Abu Zar, jangan beritahu kepada orang, jangan iklan kamu masuk Islam. Tapi Abu Zar dah dengar. Abu Zar keluar daripada bertemu dengan Nabi. Abu Zar pergi kabar orang dia telah masuk Islam. Sehinggalah Abu Zar diseksa
dipukul, dibelasuh oleh orang kafir Quraisy. Lalu adalah orang yang bagi tahan. Ada orang bagi tahan sebab orang kafir Quraisy ni dia lalu kat kawasan perkampungan Rifar, Bani Rifar ni, lalu kat kawasan perkampungan Bani Rifar. Ada lalu orang tahan. Adakah mana budak takut bila mu lalu kat perkampungan Bani Rifar, orang saksi balik, orang kata balik sebab kamu seksa Abu Zar. Lalu barulah berhenti belasah Abu Zar radhiyallahu taala kuat keimanan. Abu Zar ni kabilah lain, bukan kabilah dalam Mekah ni, kabilah lain. Sanggup mengelankan keimanan dia kepada Allah, sanggup dia belasah. Kerana mengelangkan bahawa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud begitu juga. Kuatnya keimanan Abdullah bin Mas'ud, sanggup dia baca Al-Quran terang-terangan di hadapan orang. Tak apa orang kafir, majoriti orang kafir dekat Mekah. Bukan majoriti orang kafir dekat Mekah. Dia sanggup baca surah Ar-Rahman di hadapan orang kafir, lalu dia belasah. Tengok-tengok baca, dia berasuh oleh orang kafir, oleh Abu Jahal dan sekutu-sekutu dia belasah Abdullah bin Mas'ud. Siapa nak suruh Ibnu Mas'ud ni berhenti, tapi Ibnu Mas'ud tak berhenti daripada membaca surah Ar-Rahman. Ni kuatnya keimanan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Dan pada masa tu juga, selepas kematian, kita cerita selepas kematian Abu Talib, masa Abu Talib hidup ni, orang ada berani kata menganiaya Nabi, menzalimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Abu Talib beli, sebab Abu Talib pelihara. Dan satu ketika orang kafir Quraisy ni sanggup tukar pemuda yang berani, yang gagah. Sanggup kepada Abu Talib, mu ambil pemuda yang gagah ni, mu beli, mu nak buat dah dengan pemuda ni, dan mu bagi kepada aku Muhammad, agak supaya aku nak bunuh Muhammad. Abu Talib mengatakan, ini tawaran yang tidak adil. Aku serahkan, musuh aku jaga anakmu, mu nak bagi aku orangmu, pemuda yang gagah. Pada nak suruh aku jaga anakmu, tapi kamu nak suruh bela, tapi dalam masa yang sama mu nak suruh aku serahkan anak dari aku kepadamu untuk dibunuh. Ini tidak akan berlaku. Kata Abu Talib. Sangat marah. Abu Talib sangat marah ketika orang kafir menawarkan begitu, menawarkan suruh tukar antara Nabi dengan pemuda ni. Suruh Abu Talib jaga pemuda ni. Abu Talib jaga sungguh Nabi SAW. Orang tak berani aniaya Nabi ketika Abu Talib masih hidup. Selepas kematian Abu Talib, barulah orang berani mengincar orang kafir ni, khianat kepada Nabi, menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara ceritanya adalah ketika Nabi tengah sembahyang di dalam Masjidil Haram di hadapan Kaabah. Orang kafir ni Nabi tengah sembahyang, lepas tu Nabi sujud, orang kafir letak najis perut unta di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Letak najis perut unta, dia dah pakat ketawa pokok dia tengok lepas Nabi terkena di belakang yang ada najis perut unta, pakat ketawa, pakat suka belakang Abu Jahal dan sekutu-sekutu dia, Umayyah bin Khalaf dan sekutu-sekutu dia, Mughirah, Al-Walid bin Mughirah dan lain-lain lagi. Selepas tu orang tak berani nak buang najis perut unta atas belakang Nabi ni. Tak berani dalam masjid tu tak berani belaka. Lepas tu adalah orang yang mengadu kepada Fatimah, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu kepada Fatimah, mengatakan ayahmu, orang khianat kepada ayahmu, letak najis perut unta atas belakang ni masa tengah sembahyang. Fatimah pun bergegah pergi ke masjid. Dia pergi mencucikan najis perut unta atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ambil perut buat bersih-bersih. Lalu Nabi pun meneruskan sembahyang sehinggalah selesai habis sembahyang. Nabi pun tengok satu-satu orang yang tiada. Dia sangat marah. Nabi sangat marah masa itu. Nabi tengok satu-satu dan Nabi mendoakan laknat. Nabi mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi dia, yang letak Nabi beruti atas belakang Nabi SAW. Lalu bila Nabi doa tu habis senyap lagi. Masa tadi suka kianak ke Nabi suka belaki tadi. Masa Nabi doa senyap lagi. Tak berani nak cakap sebab dia tahu doa Nabi SAW dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah senyap tupah tak kata hati. Dan doa Nabi memang dimakbulkan. Di dalam perang Badar, mereka yang mengkhianati Nabi SAW ni, yang letak Nabi beruti atas belakang Nabi ni, semuanya dibunuh oleh para sahabat, dibunuh oleh orang Islam, sama ada oleh para malaikat. Sebab para malaikat pun Allah Ta'ala kabur di dalam Quran. Mana Allah Ta'ala disebut di dalam riwayat, malaikat pun berjuang dalam perang Badar. Tengok-tengok kepala butuh. Mana tak ada orang pacung. Tengok-tengok kepala butuh, menunjukkan para malaikat menyertai di dalam perang Badar. Dan oleh kerana banyak ancaman kepada Nabi SAW, mana nak menegakkan agama Islam di Mekah ni, banyak ancaman. Dan orang kafir ni walaupun diberi mukjizat belah bulan, kerana ia kabur nak percaya kepada Nabi SAW kalau Nabi belah bulan. Apabila dibelah bulan tak percaya, kata Nabi ahli sihir dan macam-macam. Itu perangai orang kafir. Mula-mula kabur nak percaya, selepas diberikan bukti mukjizat tak percaya kepada Nabi SAW. Perangai orang kafir zaman Nabi dan sebelum-sebelum ni. Zaman Nabi Musa AS begitu juga, diberikan mukjizat, mana tidak beriman kepada Nabi Musa AS. Fir'aun tidak beriman kepada Nabi Musa AS. Itu orang kafir, kisah orang kafir sepanjang zaman. Dan hanyalah, dan oleh kerana Nabi tidak boleh menegakkan agama Islam di Mekah selama 13 tahun. Dia tegak agama Islam di Mekah. Pada orang kafir kata macam-macam kepada Nabi SAW. Nabi ni mana kalau dia nak jadi raja boleh sangat, dia nak jadi ketua boleh sangat. Sebab orang kafir menawarkan kepada Nabi macam-macam. Mana orang kafir nawar, kalau mu nak jadi raja, aku beri mu jadi raja. Kalau mu nak kahwin dengan, kalau mu nak kahwin, aku carikan orang yang wanita yang kaya, kahwin, boleh kahwin. Dengan syarat mu meninggalkan dakwah, jangan dakwah. Itu syarat. Nabi tolak syarat tu. Nabi tegah tolak syarat tu. Nabi menegak, Nabi syarat tu Nabi tolak. Nabi meneruskan dakwah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala suruh dakwah wa'arid 'anil musyrikin. Anda berpalinglah daripada orang musyrik. Jangan layan orang kafir musyrikin. Lepas tu Nabi terus dakwah tapi tak berjaya. Pada sikit sahaja yang masuk Islam pada Mekah ni, pada orang Mekah selama 13 tahun. 13 tahun dan selama 13 tahun mana tak berjaya nak menegakkan agama Islam, Allah Ta'ala mengizinkan Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Madinah. Ada yang mula-mula berhijrah ialah ulama menyebut, disebut di dalam riwayat ialah Ummu Salamah. Bukan riwayat lah. Ya, mula-mula masuk berhijrah ke Madinah antara ialah Ummu Salamah. Ummu Salamah ni Abu Salamah dan isterinya Ummu Salamah. Ada ulama kata tu yang pertama hijrah. Kemudian antaranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Keberanian Sayyidina Umar, dia berhijrah secara terang-terangan. Ia selepas ia berhimpun, ia kabur di hadapan orang kafir Quraisy kat Mekah ni. Kalau nak suruh isteri menjadi janda, isteri menjadi janda dan anak-anaknya menjadi yatim, ibunya kehilangan anak, bertemulakan bukit ni aku. Nak suruh anak menjadi janda, bertemulakan bukit aku. Melawan.
Tu penegasan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Umar berhijrah secara terang-terang. Ada pun sahabat-sahabat lain tak samalah, tak buatlah sebanyak macam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Nabi SAW disuruh para sahabat berhijrah dulu. Nabi tak berhijrah lagi. Nabi suruh para sahabat berhijrah dulu ke Madinah. Nabi, Allah Ta'ala dah izin lagi Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Maksudnya antara Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pun nak berhijrah, tapi Nabi tahan. Maknanya jangan berhijrah lagi. Maknanya sebab apa? Sebab Nabi nak Abu Bakar berhijrah, menemani Nabi SAW berhijrah bersama-sama sama Nabi ke Madinah. Lalu orang kafir merancang nak bunuh Nabi SAW. Bila tengok orang Islam berhijrah, banyak yang berhijrah ke Madinah, tapi Nabi ada lagi Madinah, Nabi ada lagi Mekah. Orang kafir merancang. Mana Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala kabar, ketika orang-orang kafir, orang-orang bukan Islam Mekah menjalankan tipu daya ke atas kamu untuk menahanmu, memenjara kamu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah Ta'ala menggagalkan tipu daya mereka. Kerana Allah Ta'ala sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Maksudnya semasa kisahnya ialah semasa Allah Ta'ala mengizinkan Nabi berhijrah ke Madinah, orang Quraisy, orang kafir Quraisy pada masa itu merasakan bahaya besar akan menimpa mereka apabila orang-orang Islam sudah berkumpul di Madinah dan membina kekuatan di sana. Mereka mesti berbuat sesuatu sebelum terlambat. Abu Jahal, lepas dia merasakan bahaya ramai orang Islam berhijrah ke Madinah, Abu Jahal pun membuat mesyuarat, memanggil orang untuk buat mesyuarat. Pada Abu Jahal ni, dia berpesan, Abu Jahal berpesan kepada semua orang supaya jangan memanggil seorang pun daripada suku Abdul Muttalib, suku Abdul Manaf dan suku Hashim. Sebab suku ni, kabilah ni membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bagi kabilah Abdul Muttalib, Abdul Manaf dan kabilah Hashim. Tiga-tiga kabilah ni bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada begitu juga dengan orang-orang yang ada hubungan rapat dengan mereka dan orang-orang Madinah. Jangan panggil orang ni dalam mesyuarat. Orang yang tidak ada hubungan rapat dengan Nabi saja yang dibenarkan masuk mesyuarat. Dan semasa orang kafir bermesyuarat ni, disebut di dalam riwayat, datang seorang tua yang berpakaian seperti pakaian orang Najd, iaitu iblis. Iblis yang menyerupai orang tua daripada Najd. Dalam perbincangan dalam mesyuarat itu, Abu Buhturi berkata, orang kafir, kita penjarakan Muhammad. Kita penjarakan Muhammad. Lalu Abu Jahal dan Iblis berkata, kalau kita penjarakan Muhammad, sahabat-sahabatnya akan tutup bela, akan minta kita supaya membebaskan Muhammad, akan mari ke Mekah minta kita supaya membebaskan Muhammad. Jadi itu lalu orang lain pula memberi cadangan, kita buang daerah, kita buang negeri ke tempat luar, ke tempat luar tanah Arab ini. Lalu Iblis membantah. Iblis membantah itu tidak boleh, sebab Muhammad ni pandai cakap, dia kabur. Muhammad ni pandai cakap, bila dia keluar, bila dibuang negeri, dia dakwah ke orang lain pula. Bila dakwah ke orang lain, orang ramai ikut. Bila orang ramai ikut, dan nanti dia akan mari serang kita balik dekat Mekah ni. Tu cadangan tu ditolak.
Kalau cadangan yang ketiga, Abu Jahal memberi cadangan. Cadangan ni disokong oleh iblis. Cadangan yang dua tadi tidak disokong oleh iblis. Cadangan dia Abu Jahal kata, kita bunuh Muhammad. Kita pilih daripada setiap suku seorang pemuda yang gagah, dan mereka nanti membunuh Muhammad secara beramai-ramai. Mana daripada kabilah ni satu orang perkasa, orang gagah perkasa. Satu kabilah ni orang gagah perkasa. Satu kabilah ni orang gagah perkasa. Orang gagah perkasa tu pegang, mana suruh pegang pedang, setiap orang mana bunuh Nabi secara serentak. Sebab apa? Mana kalau dia tutup bela daripada kabilah, bukan tutup bela dari seorang, kena tutup bela Melaka. Sebab bukan seorang tu yang bunuh, sebab orang ramai yang bunuh serentak Nabi SAW. Kena tutup bela semua orang. Kalau dia tutup bela, kalau dia minta ganti rugi, kita boleh, kita sanggup bayar ganti rugi. Berapa duit yang dia mahu, berapa denda yang dia mahu, dia yang dia mahu. Ada kata Abu Jahal dalam mesyuarat ni. Lalu iblis dan orang ramai pun bersetuju tentang cadangan Abu Jahal ni. Mana patulah mereka pun menjalankan rancangan jahat. Mereka kumpul, tiap apabila satu orang gagah duduk kumpul di depan rumah Nabi SAW. Kumpul depan rumah Nabi, Allah Ta'ala khabar kepada Nabi SAW di dalam ayat tadi. Allah Ta'ala khabar kepada Nabi SAW, pada malam ni orang nak bunuhmu. Pada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala khabar makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka merancang, dan Allah Ta'ala merancang, dan Allah Ta'ala sebaik-baik perancangan. Pada malam itu, semua pemuda yang dipilih tadi sudah siap mengepung rumah Nabi SAW. Mereka menunggu di luar. Mereka tidak berani mengempuh, kerana di dalam rumah Nabi juga ada kaum wanita. Bukan Nabi duduk seorang, mana keluarga dia. Bagi mereka, perkara yang memalukan apabila merempuh masuk ke dalam rumah yang ada wanita. Selepas Muhammad meninggalkan Ali di tempat, selepas Nabi meninggalkan Ali di tempat tidurnya, beliau keluar daripada pintu rumahnya, berjalan di tepi-tepi pemuda. Mana Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah supaya duduk, supaya menggantikan tempat tidur dia. Gantikan tempat tidur dia. Sebab apa Nabi SAW suruh Sayyidina Ali tak payah hijrah lagi, suruh ganti tempat tidur dia? Sebab Nabi SAW minta Sayyidina Ali, suruh Sayyidina Ali supaya pulangkan barangan yang disimpan dalam rumah Nabi SAW. Kan rumah Nabi kan orang kafir simpan, walaupun dia percaya kepada Nabi SAW. Dia kata Nabi ni pelawak dan macam-macam, tapi dalam bab simpan hati, dia simpan kat rumah Nabi SAW. Dia percaya kepada Nabi lagi berbanding dengan orang kafir lain. Simpan rumah Nabi. Lalu Nabi memerintahkan Abu Talib, suruh Abu Talib memulangkan, memerintahkan Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali. Mana Nabi memerintahkan Sayyidina Ali ni memulangkan barang-barang orang kafir Quraisy yang disimpan dalam rumah Nabi, pergi kepada pemilik asal dia. Ini barulah boleh berhijrah ke Madinah. Itu tugas Allah Ta'ala. Nabi SAW tugaskan kepada Sayyidina Ali. Lepas tu barulah boleh berhijrah ke Madinah. Jadi pada malam tu Nabi suruh Sayyidina Ali menggantikan tempat tidur dia. Lepas itulah Nabi pun keluar. Lepas tu Nabi tahu dah depan rumah dia ada orang nak kepung dia, orang nak bunuh dia. Nabi pun keluar dalam keadaan tenang. Mana dalam keadaan tenang, walaupun depan mata dia orang kepung elaka, Allah Ta'ala membutakan mata mereka daripada melihat Nabi SAW. Nampak Nabi. Dia tengok mana tengok paling mereka ditabur pasir oleh Nabi SAW. Nabi lalu Nabi baca surah Yasin. Nabi pun semasa Nabi baca surah Yasin, Nabi tabur pasir atas paling
orang kafir Quraisy yang nak serang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi. Kemudian Nabi pun berlalu pergi. Nabi lalu pergi. Kemudian selepas beberapa lama, orang kafir Quraisy yang nunggu di depan pintu rumah Nabi ni, mana tunggu lama-lama, tiba-tiba ada orang mari tegur orang kafir yang nak bunuh Nabi ni. Pada mu tunggu kenapa depan rumah Muhammad ni? Muhammad lari lama, lalu depan budak ni. Budak apa ke? Budak berasal ke Muhammad lalu depan budak ni? Lalu mereka tak percaya apa yang dikatakan oleh orang yang kata Muhammad lalu depan pun lama. Budak apa ke? Lalu dia tengok dalam rumah Nabi. Dalam rumah Nabi ni, kata Nabi ni ada orang. Sudah tentulah yang tidur di dalam Muhammad. Dia tak percayalah kepada kata-kata orang tu. Lalu pun dia pun menyerbu masuk. Bila dia nak bunuh tu, tengok Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali tidur di atas katil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tanya Sayyidina Ali, mana Muhammad? Dan Sayyidina Ali kata, aku tak tahu. Sayyidina Ali tak kabur kepada orang kafir tentang keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun keluar bertemu dengan Abu Bakar. Pada Muhammad dan Abu Bakar, Nabi Muhammad pada masa tu Nabi pergi kat rumah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pada waktu yang beliau tidak pernah datang sebelum ni. Nabi Muhammad masuk dalam rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang mana dalam rumah Abu Bakar dia ada dua orang. Ada dua orang anak puang, iaitu Aisyah dan Asma. Mungkin barangkali masa ni Nabi dah kahwin lagi dengan Aisyah. Mungkin kembarang keliang lah. Dalam ada dua orang anak perempuan ni, iaitu Aisyah dan Asma. Lalu Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, keluarkan orang-orang yang ada bersama kamu. Aku nak cakap dengan kamu saja. Tak boleh orang lain ada di sampingmu. Lalu Abu Bakar pun berkata, tidak ada orang melainkan dua orang anak perempuanku, Aisyah dan Asma. Aisyah dan Asma pun ikut juga. Pada bukan orang kafir, bukan orang luar. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, wahai Abu Bakar, Allah Ta'ala mengizinkan aku berhijrah ke Madinah. Mana hijrah ni Allah Ta'ala izin. Mana Nabi dia Allah Ta'ala yang mengizinkan. Mana Nabi SAW suruh sahabat Nabi tu, suruh sahabat lebih hijrah. Bila Nabi Allah Ta'ala izin kepada Nabi hijrah, barulah Nabi berhijrah ke Madinah. Lalu Abu Bakar bertanya, adakah aku akan menemani kamu, wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW berkata, benar, kamu akan menemaniku. Lalu pada masa itulah Abu Bakar menangis terharu kerana gembira dapat menemani Nabi SAW berhijrah. Dan dalam cerita ni pula Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, lepas dia berbincang, Nabi dan Abu Bakar keluar daripada pintu belakang, keluar daripada pintu depan, takut ditengok, diintai oleh orang kafir Quraisy, oleh spy orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar keluar daripada pintu belakang. Abu Bakar sudah lama menyiapkan 2 ekor unta, siap dengan peralatan dan keperluan perjalanan. Dan Abu Bakar siap dah 2 ekor unta, Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi SAW membawa Abu Bakar berjalan ke arah selatan, sedangkan Madinah berada di sebelah utara. Sebab apa Nabi Muhammad mahu mendidik pengikutnya, iaitu kita supaya berusaha menempuh segala dugaan hidup, bukan hanya berserah kepada Allah Ta'ala tanpa berusaha. Nabi SAW didik kita supaya kita berusaha, berikhtiar macam mana nak melarikan daripada musuh. Musuh nak serang kita, musuh nak bunuh Nabi, tapi Nabi berikhtiar macam mana nak lari daripada musuh. Nabi lari jalan lain, bukan jalan yang dilalui oleh orang kafir. Lalu Nabi lalu jalan sebelah Nabi lalu ke arah selatan.
lalu ke arah utara, sedangkan Madinah berada di sebelah utara. Nabi lalu jalan jauh. Mana Abu Bakar, mana kita kena berusaha dulu. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita berusaha dulu, kemudian barulah berserah diri kepada Allah Subhanahu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya berserah kepada Allah Ta'ala tanpa berusaha. Kena berusaha dulu, barulah kita bergantung pada Allah Ta'ala, bergantung pada Allah Ta'ala, menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Rezeki pada rezeki kita memang daripada Allah Ta'ala, tapi kita kena berusaha dulu. Macam dalam hadis Nabi SAW, macam burung dia berusaha, dia bertawakal kepada Allah Ta'ala. Burung keluar daripada pagi dalam keadaan lapar, dalam keadaan tak ada makanan di sarang dia. Burung keluar daripada pagi mencari makanan, keluar daripada sarang cari makanan, keluar aki-aki siang nak malam tu balik ke sarang dalam keadaan penuh perut dia dengan makanan. Ada Allah Ta'ala nak mengajar, Allah Ta'ala nak kabur, burung pun pandai berusaha mencari makanan dan bertawakal, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Burung ni adalah binatang yang bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambung cerita. Mana Abu Bakar memerintahkan. Ada dalam peristiwa ni Nabi dak berhijrah ke Madinah terus. Nabi bersembunyi di Gua Sul. Nabi bersembunyi di Gua Sul selama 3 hari. Barulah Nabi berhijrah ke Madinah. Pada masa Nabi bersembunyi di Gua Sul, daripada tak cerita pada Nabi masa Nabi tak ada. Bila Nabi dan Abu Bakar keluar daripada rumah, Abu Bakar pun Asma menghadapi Abu Jahal. Abu Jahal mari kat rumah Abu Bakar. Bila Abu Jahal mari kat Abu Bakar, Abu Jahal tanya, "Mana ayahmu? Mana kau ayahmu?" Lalu Asma binti Abu Bakar, "Tak tahu. Aku tak tahu mana ayahku." Lalu Asma bin Abu Bakar tahu. Tapi dia cakap bohong dengan Abu Bakar. Apa cakap bohong? Cakap bohong kepada orang kafir yang memusuh dengan Islam, yang nak lawan Islam. Mana al-harbu qid'ah, peperangan itu tipu daya, kata Nabi SAW. Lalu bila Asma bin Abu Bakar binti Abu Bakar, kamu tak tahu? Abu Jahal menampar Asma sampai terjatuh. Asma binti Abu Bakar. Tu kalau Asma dia kuat keimanan dia kepada, walaupun dia tahu dah dia diujangi, walaupun dia tahu kena ancaman daripada Abu Jahal, dia tetap mengatakan tak tahu. Dan akhir sekali kena tampar sehingga jatuh. Lepas Abu Jahal tampar, Abu Jahal lagi. Abu Jahal lagi. Abu Jahal merasa malu. Malu dia. Sebab tak perempuan. Merasa malu. Dia menampar seorang perempuan yang lemah. Cepat-cepat dia beredar dari situ. Tidak jadi bertaji panjang-panjang lagi selepas itu. Lalu pada ketika Nabi dan Abu Bakar duduk dalam gua, pada orang kafir gagal nak bunuh Nabi SAW dekat rumah Nabi SAW. Orang kafir merancang menawarkan siapa yang dapat tangkap Nabi SAW boleh 200 ekor unta. Bukan sikit, 200 ekor unta. Kalau dapat tangkap Nabi. Siapa yang dapat tangkap Abu Bakar boleh 100 ekor unta. Lalu orang pun gilah cari Nabi SAW. Gilah pencariannya sampai kat Gusur. Kat Gusur yang Nabi SAW sedang bersembunyi. Ada tengah-tengah Nabi bersembunyi, ada Abu Bakar sangat takut. Kalau sebab orang kafir duduk atas dia. Orang kafir duduk atas dia. Kalau orang kafir lenggok hitam bawah, dia percaya orang kafir dapat melihat Nabi SAW dan Abu Bakar. Lalu Nabi SAW menenangkan Abu Bakar, jangan kamu sakit, kita dua orang. Allah Ta'ala yang ketiga, ya Allah Ta'ala yang bersama kita. Lepas tu Allah Ta'ala akan menolong kita.
Mana Allah Ta'ala, mana Nabi SAW ingin Abu Bakar yakin bahawa walaupun mereka hanya 2 orang, keselamatan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kuat daripada jumlah musuh yang kelihatan. Tu Nabi SAW ajar kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun musuh ramai, Allah Ta'ala yang akan tolong kita. Allah Ta'ala yang menolong kita daripada musuh yang ramai, daripada musuh nak tangkap kita. Kalau ulama mengatakan dalam riwayat, kalau kisah yang mengatakan, riwayat yang mengatakan ada labo-labo buat sarang kat bukit tu, kat pintu gua tu, dan burung hingga di atas dahan pokok kayu dekat kawasan gua tu. Peristiwa riwayat tu adalah riwayat yang lemah, riwayat yang dhaif. Sebab apa? Sebab orang kafir lenggur sikit nampak dah Nabi SAW. Tak ada. Kisah tu kisah yang lemah, yang tidak boleh dipercayai sama sekali. Mana riwayat yang sahih ialah tak ada pun lebah-lebah, tak ada pun sarang-sarang laba-laba yang duduk dekat gua, mana burung hingga di atas dahan ada. Yang benar ialah Allah Ta'ala meraihkan, Allah Ta'ala menhijabkan mati orang kafir daripada melihat Nabi SAW. Dan apa? Seperti malam orang kafir nak serang Nabi dan malam orang kafir nak bunuh Nabi SAW, Allah Ta'ala menhijabkan Nabi keluar gitu je. Nabi keluar gitu dalam keadaan mana keluar depan mata dia. Allah Ta'ala menhijabkan mata mereka daripada melihat Nabi SAW. Siap Nabi tabur je masih atas kepala mereka. Dalam mereka tak sedar, mereka ditabur basi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertolongan Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada masa tu nak cerita je pada masa Nabi nak berhijrah ke Madinah. Bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala sebab bersembunyi di Gua Sur. Lepas Nabi bersembunyi di Gua Sur, Nabi pun keluar, Nabi pun bersiap sedia nak berhijrah ke Madinah bersama dengan Abu Bakar. Tengah-tengah berhijrah berlaku je peristiwa Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni dia nampak Nabi SAW dan Abu Bakar. Dia nampak daripada jauh, 2 orang, Abu Bakar dan Nabi dan Abu Bakar, dan ada lagi seorang pembatu yang tolong Nabi dan Abu Bakar, seorang pembatu penunjuk jalan nak pergi ke Madinah. Ada penunjuk jalan nak pergi ke Madinah. Kalau Suraqah bin Malik pun bergegah nak ambil kuda terus kejar Nabi SAW. Tak dapat 100 ekor unta, tak dapat 200 ekor unta. Mana dia sanggup tangkap Nabi SAW. Kalau Suraqah bin Malik kejar Nabi SAW, kejar Bakar, sikit lagi nak sampai dekat Nabi, kuda Suraqah bin Malik dipegang oleh bumi. Dan Allah Ta'ala tak izin Suraqah bin Malik mendekati Nabi SAW. Lepas tu Suraqah tak puas lagi. Suraqah baru naiklah kuda pula, berlari kejar Nabi. Tiba-tiba kali kedua kena dipegang oleh bumi pula, kuda kaki dia. Kali ketiga kena pegang di bumi pula. Barulah dia meminta abang, dia nak bunuh kejar Nabi, tapi dia nak pergi dekat Nabi SAW. Dia nak minta keamanan, keselamatan daripada Nabi SAW, supaya Nabi tidak menanai dia, tidak menzalimi dia. Lalu bila Suraqah menghampiri Nabi SAW, lalu Suraqah lalu Nabi SAW bertanya, siapa kamu? Lalu katanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Lalu Nabi SAW bertanya lagi, wahai Suraqah, bagaimana kamu kalau jatuh ke tangan kamu gelang Kisra? Lalu Suraqah berkata, apakah Kisra anu Syahwan Raja Parsi itu, ataupun Kisra lain yang kamu maksudkan? Nabi Muhammad berkata, benar, Kisra Abu Syahwan, iaitu Raja Parsi. Lalu Muhammad
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi soalan tadi kepadanya, bagaimana kalau jatuh ke tangan kamu 2 gelang Kisra Adu Syarwan? Suraqah ini semakin heran bagaimana Nabi yang sedang diburu pada masa itu dengan penuh yakin memberitahunya Islam akan mengalahkan Parsi, iaitu kerajaan yang paling besar pada masa itu, kuasa besar dunia. Pada dia akan berlaku tidak lama lagi semasa dia masih hidup. Pada seorang keheran. Pada Nabi SAW sedang diburu, pada sedang ditawarkan siapa yang dapat takat Nabi boleh keluar tu ekor roti, tapi menjanjikan kepada Suraqah bin Malik gelang kebesaran Parsi, gelang Kisra nak dipakaikan kepada Suraqah bin Malik. Memang benar, janji Nabi SAW memang benar, terbukti pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bila menangnya Islam, menangnya kerajaan Islam melawan Parsi. Sayyidina Umar panggil Suraqah bin Malik dan memakaikan kepada Suraqah bin Malik gelang kebesaran Parsi. Itu janji yang diberikan kepada Suraqah bin Malik, janji Nabi SAW yang diberikan kepada Nabi SAW dan ditunaikan pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Apa yang Nabi janji benda berlaku. Nabi janji Konstantinopel akan ditawan. Memang ditawan pada zaman Sultan Ahmad Al-Fatih. Dan ada lagi Rom akan ditawan. Ini Rom, Itali akan ditawan. Ini tidak berlaku lagi. Dan akan berlaku apa yang Nabi kamu akan berlaku selepas zaman ini. Rom Konstantinopel ditawan dah, tapi Rom Itali tidak berlaku lagi dan akan ditawan insya-Allah. Dan apa yang Nabi kamu betul berlaku. Nabi beritahu tentang akhir zaman, Nabi beritahu tentang ni betul berlaku. Dan menunjukkan Nabi ini seorang Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasul dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada diri dia sendiri, bukan rekaan diri dia sendiri. Tu nak cerita kisah pengorbanan Nabi SAW dalam menyebarkan dakwah Islam. Maksudnya nak berjaya kat Mekah, tidak dapat melaksanakan dakwah kat Mekah, Nabi berhijrah ke Madinah dan Nabi dapat menegakkan negara Islam di Madinah. Dan menegakkan negara Islam di Madinah lah barulah Allah Ta'ala turunkan ayat berkenaan dengan hukum hudud, hukum kisah, hukum jinayah dan macam-macam. Tapi dekat Mekah, Nabi Allah Ta'ala tak turun lagi bab hukum hudud, bab jinayah. Allah Ta'ala turun berkenaan dengan akidah dahulu. Mana tak turun lagi bab tu, sebab Islam tidak memerintah lagi kat Mekah. Tapi dekat Madinah Allah Ta'ala turun belakang bab hukum hudud, bab hukum orang minum arak, bab hukum ni, hukum arak haram, ni haram, mana diturunkan di Madinah. Tu kisah pengorbanan Nabi SAW, jasa Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah Nabi SAW daripada dagang kepada ramai orang ikut Nabi SAW. Daripada Mekah dagang, orang ikut Nabi sikit lagi, sehinggalah pada hari ini ramai yang mengikut dakwah masuk Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebut dalam hadis, bada al-islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Kerana Islam bermula dalam keadaan dagang. Memang Islam bermula dalam keadaan dagang. Islam bermula dalam keadaan dagang. Islam dicerci pada permulaan dakwah. Nabi dihina, Nabi dikatakan alih-alih, orang Islam yang masuk Islam diseksa, dikatok, dipukul. Berdagang di Islam. Kemudian wasayaudu ghariban kama bada, maka Islam akan kembali dagang. Kalau Islam akan kembali dagang, dan Nabi kata fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dagang. Orang dagang, Islam dalam keadaan dagang, dalam keadaan asing. Ada akhir zaman ni orang yang ramai orang yang tidak mengikut agama Islam, dagang di Islam, tidak mengikut Islam, tidak mengikut agama Islam, tidak mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Islam menjadi dagang di akhir zaman. Itu Nabi, apa yang Nabi janji benar, apa yang Nabi kawal betul-betul berlaku. Rasa cukuplah sekadar pada malam ini, minta maaf banyak-banyaklah kalau ada salah dan silap. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.